Belian semula emas mudah tanpa syarat. Salah satu kelebihan besar dalam simpanan emas bersama Public Gold, kemudahan buyback atau belian semula emas bila anda perlukan tunai. Dalam banyak kes, ada orang yang takut simpan emas sebab risau susah nak jual balik emas tersebut. Tetapi dengan Public Gold, prosesnya sangat mudah. Anda boleh bawa sahaja gold bar ataupun dinar yang dibeli daripada Public Gold ataupun dari mana-mana cawangan seluruh Malaysia. Mereka akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di laman web ataupun apps Public Gold. Anda tak perlu risaukan tentang tawar-menawar harga atau kena tolak upah seperti barang kemas. Harga buyback Public Gold dikira mengikut berat dan ketulinan emas 999 tanpa sebarang potongan harga lain. Untuk emas anda dalam akaun Gap, prosesnya jauh lebih mudah. Anda hanya perlu buat permohonan jual balik melalui aplikasi Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke akaun bank anda dalam masa 1 ke 2 hari bekerja sahaja. Inilah sebab mengapa Public Gold menjadi pilihan ramai. Emas anda bukan sekadar cantik untuk disimpan, tapi mudah ditukar semula kepada tunai bila perlu, sama ada untuk rolling modal bisnes, bayar rawatan atau menampung kecemasan keluarga. Simpanan emas bersama Public Gold memberikan peace of mind. Bukan sahaja ia melindungi nilai kekayaan, tetapi apabila terdesak, ia boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit. Nak bantu mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh bermula sama ada dengan RM100 atau 1 gram. Puan boleh rujuk pin video di profil Hana. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.